Dulu, Murni gadis tercantik di kampung. Ramai lelaki jatuh hati padanya, tapi semua ditolak mentah-mentah. "Aku takkan kahwin dengan lelaki kampung. Busuk, miskin," katanya sambil ketawa sinis. Dia suka menghina, merendahkan maruah mereka tanpa belas kasihan. Satu malam selepas pulang dari bandar, Murni ternampak seorang lelaki berdiri di bawah pokok sena lama di hujung kampung. Tinggi, segak, berkain hitam, wajahnya samar-samar, tapi matanya merah menyala. Anehnya Murni tak lari, malah dia jatuh cinta pandang pertama. Esoknya dia mula berubah. Setiap malam dia akan keluar rumah berjalan ke pokok sena itu. Berbisik seorang diri seolah-olah berbual dengan seseorang. Ayah dan ibunya bimbang, tapi Murni jadi ganas bila ditegur. Dia pernah menjerit, "Jangan halang aku cintakan dia." Lama-lama tubuhnya susut, rambutnya kusut masai, makan pun tidak, matanya lebam, wajahnya tak ubah seperti mayat hidup. Satu malam, ayah Murni nekat mengekori anaknya. Sampai di pokok sena, dia terkejut melihat Murni duduk bersimpuh di hadapan satu batang pokok yang sudah mati. Tiada sesiapa di situ. Tapi Murni sedang berbuai dengan seseorang. Tiba-tiba, pokok itu bergoyang sendiri dan dari balik kabus muncul sesusuk tubuh hitam berambut panjang. Matanya merah menyala, lidahnya terjelir hingga ke dada. Ayahnya terus membaca ayat suci dan makhluk itu melolong lalu gaib. Murni pengsan. Sejak malam itu dia tak pernah waras semula, hanya termenung di sudut bilik. Kadang-kadang tergelak sendiri, kadang menangis sambil memeluk bantal. Ada orang kampung kata, Murni terkena minyak pengasih bunian. Lelaki misteri itu bukan manusia. Dia menunggu gadis sombong seperti Murni untuk dijadikan kekasih di alam lain. Dan hingga hari ini, malam-malam tertentu, orang nampak Murni berdiri di tingkap, tersenyum sambil berbisik. Dia masih datang. Dia janji akan ambil aku. Tak lama lagi,